hari ni, bila kita main majlis ilmu ni puan-puan, berazamlah. Setidak-tidaknya kalaupun kita tak boleh jadi macam Sayyidatina Khadijah, sedikit sebanyak apa yang dia buat, kita boleh ambil resap bawa masuk dalam kehidupan kita. Kerana hari ni, ramai perempuan datang menuntut ilmu, tapi dengan ilmu itu menjadikan dia lebih sombong. Bila dia datang majlis ilmu, dia tahu apa dalil nak dijawab, maka itu modal bila dia nak berhujah dengan suami dia. Abang apa tahu, saya pergi pengajian Ustazah Nazirah. Tu dengan saya kena sabit sekali tu. Ini yang saya paling tak gemar sekali. Saya ni selalu disebut menjadi dalil-dalil bila dia berdepan dengan suami. Lalu akhirnya suami-suami ni mulalah menyatakan kemarahan pada saya. Ustazah tak usah cerita dah kepada isteri kami. Isteri kami dah terperdaya dengan saya. Pula dah, saya pula kena marah memperdayakan isteri suami isteri puan-puan, tuan-tuan. Itu masalah juga tu.